saya puas hati tak dengan kerajaan Madani dan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Puas hati tak? Ya. Saya kata kali kau puas hati, tak puas hati. Tak puas hati maknanya. Kerajaan Madani, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak puas hati. Tapi maknanya hak yang adanya bagi saya boleh tahan maknanya. Alhamdulillah. Kata indeks rasuah turun. Nak habis dah habis, pakai amat dah habis rasuah ni. Dengan rakyat 34 juta nak habis lagu mana, bukan 10 orang. Malaysia begitu juga negara kalau ikut tak puas hati. Tapi nak makan, nak minum, nak duduk, makanan, telur, daging, beras, murah lagi. Mana murah? Kalau 80 dulu murah lagi, tapi PT tak ada. Masa tahun 80 dulu murah lagi. Orang tua-tua kata, tapi tak ada barang. Beras payah, PT payah, masa tu gaji 2-3 riyal sehari. Serial sehari pula mak kata. Jadi maknanya nak banding dengan dulu dengan ni mudah lah ni dengan motosikal, dengan kereta, dengan rumah, dengan api, dengan TV. Ada belaka nak sekolah pula, ada ada bank Islam, ada universiti Islam, ada pondok-pondok sekolah agama, tahfiz Quran banyak. Dulu saya ingat nak baca Quran tu pasal lama, tulisan lama, kertas lama lah ni, baru belaka. Kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada sesama manusia. Nabi kata sesiapa yang tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kepada Allah ni terima kasih. Maknanya. Tapi jangan kita fanatik pula ke Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan mabuk pula kita dengan kerajaan Madani ni. Cuma kita cakap hak betul. Buat setakat ni maknanya. Buat setakat ni kita kira Alhamdulillah maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani. Ikut tak puas hati, tak puas hati lagi. Sampai kiamat tak puas hati. Puas hati tak puas hati, duduk dalam kubur. Dalam kubur puas hati dah. Ataupun duduk dalam syurga, barulah puas hati sesungguh-sungguhnya. Atas dunia ni tak puas hati. Kita atas diri kita, atas keluarga kita, atas kawan-kawan kita. Kita tak puas hati dengan kawan-kawan kita. Orang pula tak puas hati juga dengan kita. Bahasa dia dah atas dunia ni. Cuma walaupun kita tak puas hati, tak puas hati, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih sesama kita. Salah kerajaan tegur. Salah Anwar Ibrahim tegur. Salah pembangkang tegur. Pakak tegur. Dokang tegur marah juga. Tegur kritik pun marah. Dalam keadaan kita tak maki, tak kata huduh, marah juga. Dia hak maki tu boleh pula. Kata huduh-huduh, korang bodoh, bengong, dajal, kera, tupa, tu tak apa. Kita sekadar kritik, tegur, nasihat, marah. Marah-marah sangat. Marah-marah sangat. Macam kita lah buat salah. Jadi benda-benda macam ni, kita orang Islam ni, Imam apa dia Sina Umar kata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebelum Allah Ta'ala hisab kita pada hari kiamat, hisablah diri dulu. Bertaubat, hisab, tengok. Jangan fanatik. Kerajaan Madani ke, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, jangan fanatik. Ke pembangkang ke Tok Jadi ke Mak Sabu ke siapa pun. Termasuk kepada diri sendiri. Tak payah fanatik. Tegur diri kita, kata betul. Betul, bakal betul maknanya. Ni main marah, bodoh, bengong, semua mulut. Ceramah pula ni kat pilihan raya ni, Allah penuh-penuh mulut, kata huduh-huduh. Tak payah, tak boleh pahala. Biar boleh pahala. Politik ke, parti ke, mazhab ke, kerja apa pun kita atas dunia ni, biar boleh pahala. Biar boleh redha Allah Ta'ala.